Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan Hydroshop dan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd menegaskan sebarang tindakan pengambil alihan Menara Kuala Lumpur oleh Lim Siong Hai Capital Berhad pada Syawal kedua adalah tidak sah. Datuk Abdul Hamid Sheikh mengatakan pengambil alihan ini sepatutnya menunggu keputusan mahkamah. Saudara, ni betul-betul kurang ajar. Takkanlah sampai hari raya kedua pun nak serbu dan ambil alih Menara Kuala Lumpur. Saudara, adakah pengambil alihan ini sah dan mengikut lunas undang-undang? Bagaimana kerajaan boleh membenarkan Lim Siong Hai Capital Berhad ini untuk merampas Menara Kuala Lumpur pada hari raya kedua? Bagaimana pula dengan pelancong-pelancong dalam dan luar negara yang hadir ke Menara Kuala Lumpur untuk merakamkan kenangan terindah hari raya tahun 2025 ini? Perkara ini adalah tidak masuk akal dan menunjukkan kerakusan pihak tertentu untuk mengambil alih aset yang sebelum ini 100% pegangan Bumiputera. Saudara dan saudari, saya juga dipahamkan bahawa Kementerian Komunikasi di bawah Fahmi Fadzil telah menulis satu surat kepada Ketua Polis Daerah Dang Wangi bagi memaklumkan pengambil alihan ini. Dan adakah esok ni Menara Kuala Lumpur akan dipenuhi dengan anggota PDRM dan juga FIU di saat umat Islam sedang berhari raya? Persoalannya, kenapa tidak tunggu hingga prosiding di mahkamah selesai dulu? Dan kenapa tergesa-gesa nak ambil alih sampai menggunakan pihak PDRM? Dan adakah syarikat 100% Bumiputera yang sedang mengoperasikan dan menguruskan Menara Kuala Lumpur sekarang ini mengancam ketenteraman negara hingga terpaksa nak menggunakan pihak PDRM ni? Saudara, apalah nasib pekerja-pekerja khususnya orang Melayu beragama Islam yang sedang bekerja di Menara Kuala Lumpur sekarang di saat orang lain berhari raya, mereka terpaksa pula berhadapan dengan intimidasi undang-undang dan tindakan kekerasan serta penindasan oleh kerajaan Madani pada hari ini. Dan adakah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membenarkan kekejaman ini berlaku? Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa setuju dengan apa yang berlaku ni? Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua.